Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza ingin menceritakan tentang kisah berlaku di Kota Baru Kelantan. Kisah apabila seorang wanita yang sanggup mengeluarkan wang shillingnya untuk membeli barang kemas. Ini kerana walaupun harga emas sekarang agak tinggi, iaitu hampir RM500 untuk 1 gram, tetapi mereka sanggup membeli. Ini kerana orang Kelantan sanggup membeli barang kemas semasa untuk menyambut Aidilfitri katanya. Dan beliau sanggup juga mengeluarkan wang shilling yang ada untuk membeli emas. Apapun, semoga yang baik-baik saja. Dan kepada anda semua, hendaklah sentiasa berhati-hati dan menjaga diri. Okeylah. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami yang dah 1.39k. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan skip ataupun langkau, teruskan menonton. Apapun, terima kasih. Setelah kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Okey, tata. Dah selalu.